basically boleh buat macam ni. Basic kan. Jom dengarkan sembang Konti DJ SKK Channel. Terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi DJ Una. Bersama rakan saya. Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni ada saya juga, DJ Hana. Ya, DJ Hana. Jadi hari ni suasana cerah lah kan Hana kan? Betul. Jadi hari ni kita ada tetamu special. Betul tu. Dari SK Bagan Jerman. Dari Pulau Pinang tu, jauh. Okey, jadi kita bersama guru besar. Guru besar SK Bagan Jerman. Tuan minta perkenalkan diri sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Cikgu Ahmad Kabir bin Haji Ismail dari SK Bagan Jerman. Okey. Terima kasih Cikgu. Jadi pertama-tama sekali kami nak ucapkan selamat datanglah ke SK Kok Diang. Terima kasih. Sama. Okey, jadi cikgu, kami nak tanyalah sikit kan. Apa pandangan pertama cikgu apabila pertama kali sampai ke sekolah Kok Diang ni? Okey, terima kasih soalan, saya rasa soalan mudah tu. Bila saya sampai ke SK Kok Diang ni, saya dapat satu aura. Aura apa tu? Kamu rasa aura apa? Aura yang positif lah kot kan. Ya, betul. Positif maksudnya sekolah yang hebat lah. Cikgu tengok tadi mercu tanda tu pun. Terima kasih Guru Besar. Saya rasa tu idea barisan pentadbir dan juga guru-guru. Sebab sekolah ni bila kita masuk, pertama sekali saya tengok ada aura kesejahteraan. Ulama benda sihat dan memang saya rasa kemudian kita tengok banner yang ada dan juga dari segi persekitaran sekolah yang kondusif. Terima kasih Cikgu. Sekolah ni ya. Dia ada konti ni sangat bagi saya insyaAllah cikgu akan guna tengok idea ni. Kita akan buat di SK Bagan Jerman untuk konti ni. Mungkin satu hari kita dapat berkomunikasi antara SK Bagan Jerman dengan SK Kok Diang. InsyaAllah. Kita diucapkan kepada barisan pentadbir dan juga murid-murid SK Kok Diang. Terima kasih. Okey. Jadi itu dia ucapan daripada guru besar SK Bagan Jerman. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa yang akan datang.